Hai, saya Ainun Nano bersama dengan kru Alasan membuat liputan khas daripada Karnival Upin Ipin di Festival Tasik Kenyir 2013 Terengganu. Kenapa? Sebab ada penampilan khas Upin dan Ipin lah. Jadi sebelum saya tampilkan dengan anda info-info yang menarik, apa kata kita ikuti persiapan Karnival Upin dan Ipin ini? Ya! Okay, sekarang kita berada di rumah opah. Hari ini hari ketiga kita bina rumah opah ni. Sekarang sofa dah 80% dah siap. Sekarang ni boleh nampak kosong lagi tempat ni. Nak buat rumah ni kita perlukan 6 orang pekerja yang mahir. Sekarang diorang tengah bertukar lumus. Sofa kita belum cat lagi rumah ni. Kita lepas bumbung dah siap, masuk perabot, kita akan cat balik rumah ni ikut color original yang terdapat dalam cerita Upin dan Ipin tu lah. Okey, kita berada di tengah-tengah kemah Upin dan Ipin untuk sempena Festival Tasik Kenyir 2013. Dekat sini selain pada rumah opah, kita ada macam-macam booth lagi dekat sini. Contoh di belakang ni kita ada booth kenangan bersama Upin dan Ipin untuk sesi bergambar bersama layar hijau bersama maskot Upin dan Ipin. Kita juga ada stage utama. Kita juga ada pelbagai lagi booth di sini seperti booth merchandise Upin dan Ipin, booth Leskopak YouTube, booth fan club dan Upin Ipin Food. Dan nak tahu kesudahannya, kita tunggu selepas ini. Selamat datang ke Tasik Kenyir. Sekarang kita tengah ada di Tasik Kenyir Terengganu, Festival Tasik Kenyir. Upin Ipin bekerjasama dengan Ketengah untuk membuat Karnival Tasik Kenyir ini. Jadi kita di sini 5 hari ya, dan kita pun ada representatif daripada UNICEF. Karnival Upin Ipin ni kita mesti ada sesuatu tarikan. Dan di sini di Lake Kenyir ni kita ada rumah opah. Kita ada snake and ladder. Jadi kita mengalungkan semua orang datang dan bersama-sama kita enjoy. Kita bergembira bersama Upin Ipin. Satu alasan saya untuk datang ke Festival Kenyir ni lah kerana adanya Karnival Upin dan Ipin. Saya dapat membawa anak saya untuk bersama Upin dan Ipin di sini. Okay, saya datang ke sini sebab nak bawa anak-anak saya untuk melihat Festival Upin Ipin. Sempena Festival Kenyir. Saya datang sini untuk melihat pemandangan Tasik Kenyir. Kebetulan ada Karnival Festival Kenyir Upin dan Ipin. So saya bawa anak-anak untuk melihat bersuah muka dengan Upin dan Ipin. Alasan saya datang sini, tujuan utama memang datang untuk tengok Karnival Upin dan Ipin lah bersama keluarga. Memang purposely memang datang untuk tengok Karnival ni. Alasan saya datang sini adalah untuk bercuti dan saya ada melihat Karnival Upin dan Ipin. So saya datang sinilah untuk melihat acara-acara yang Karnival Upin Ipin dekat Tasik Kenyir ni. Saya suka Karnival Upin Ipin sebab banyak aktiviti menarik di sini. Saya suka Upin dan Ipin, sebab tu saya datang ke sini. Saya suka Upin Ipin kerana dia menarik bagi saya. Betul? Saya suka Upin dan Ipin. Saya suka Upin Ipin. Betul. Hai, kembali lagi bersama saya Ainun Nano. Dan berdiri sebelah saya ni adalah Hakim daripada GDI yang membuat game untuk Upin Ipin. Jadi apa yang ada dekat booth LCGDI ni? Okay, kalau awak tengok, ada game lah. Ada game pada zaman lalu, ada game UI Dash, ada game Detektif Upin Ipin. Ada game di TV guna iPad, Upin Dash atau apa-apa game lagi, atau kamera Upin atau AR, semua ada. Datang nak main sini, kat sini percuma. Mana-mana percuma. Okey Hakim, kebanyakan yang datang sini apa? Ibu apa ke, kanak-kanak ke atau remaja? Kau tengok, nampak ibu bapa banyak lah. Kanak-kanak mestilah. Kalau kanak-kanak ada, ibu bapa bawa. Tapi majoriti memang anak-anak banyak. Jadi bagaimana penerimaan mereka terhadap game-game yang dibuat oleh game department ni? Ada yang suka lah, kita local content lah kan. Selalunya kalau main game, orang luar negara punya. Sekarang ni Malaysia pun dah buat game.
Jadi bila tengok AR pun ada yang terkejut. Jadi kalau nak kembangkan lagi lah. AR? Apa benda tu? AR tu augmented reality. Sama saya Ainun Anor di satu sudut bersama dengan Encik Ijat. Encik Ijat. Ya. Okey, sudut apakah ini? Ini sudut cerita baru Upin dan Ipin. Contohnya para pengunjung boleh memberi satu idea yang baru untuk cerita Upin Ipin tersendirilah. Contoh dia create lah cerita apa-apa pun yang dia nak. Contohnya, mari saya cuba tulis. Saya ada marker. Mari. Inilah contoh dia. Contohlah. Tak tahulah kalau pandangan orang-orang masyarakat Terengganu memberi satu impak yang lebih menarik ke, saya pun tak tahu. Apa tajuk yang paling menarik sekali dekat sini? Saya dapat semalam tajuk yang paling saya teruja ialah nak tengok Upin Ipin berkahwin. Mana? Dia kat belakang, dia dah sorok dah benda tu. Okey, seterusnya sebelah sana ada apa pula? Sebelah sana pula ada untuk kanak-kanak berwarna. Jika ada orang boring ke apa, boleh datang untuk mewarna secara percuma saja. Seterusnya saya berada di butik Upin dan Ipin bersama dengan Encik Farid. Apa khabar Encik Farid? Alhamdulillah baik. Apa yang menariknya dekat sini? Okey, di sini kita ada pelbagai barangan original Upin dan Ipin dan benda yang paling laris sekali ialah kita punya t-shirt Upin dan Ipin di mana sekarang ni lebih dari 100 helai telah kita jual untuk hari ini saja. Dan sekarang saya berada di sudut kenangan bersama Upin dan Ipin menggunakan teknologi green screen. Green screen? Apa benda tu? Jadi green screen ini adalah satu teknik di mana kami mengambil gambar. Lepas tu kami editkan latar belakang dia, kami hilangkan latar belakang hijau tu dan kami letakkannya mereka sedang berada di perkampungan, di kampung Durian Runtuh ataupun di rumah Upin Ipin ataupun di kelas Upin dan Ipin. Dan sekarang saya berada di satu sudut yang saya juga kurang pasti. Bersama saya adalah Abang Sazwan. Ya bang, kita dekat mana ni? Okey, sekarang ni kita berada di Let's Go Park channel YouTube di mana sekarang ni kami tengah sedang bermain dengan adik-adik kita ni. Nama permainan tu adalah Wheel of Fortune. Okey Sazwan, saya tengok belakang ni ada TV. TV ni untuk apa? Untuk Let's Go Park channel ni kami menayangkan video-video terbaru daripada Let's Go Park channel dan macam-macam lagi lah. Seperti kita ada Lepak, kita ada Diary Production dan berita alasan. Itu yang penting tu. So lepas ni yang kita rekod ni, yang kita interview ni akan masuk dalam tu lah. Berita alasan? Apa alasan? Dan berdiri megah di belakang saya ini adalah sebuah rumah idaman kalbu seluruh dunia seantero kampung, iaitu rumah Opa. Kan warna hijau kan? Jadi mari kita melawan apa yang ada dekat dalam rumah Opa. Let's go. Okey, macam biasa rumah kampung mesti ada tangga dan juga pagar ni. Okey, ini adalah keunikan rumah kampung. Dan seterusnya, biasalah atap-atap lah, atap rumbia, lampu-lampu berkilauan. Ini adalah pintu masuk. Ini adalah ruang tamu rumah Opa. Tengok ada TV lama, okey. TV lama, antena pun lama, sofa-sofa dan juga ni adalah tempat Kak Ros belajar. Tengok ada gambar Kak Ros tu. Okey. Dan seterusnya kita tengok bahagian sini pula. Ini adalah bahagian di mana Upin Ipin selalu berlari keluar masuk. Ke mana? Ke bilik Upin dan Ipin. Ya kat sini. Bilik Upin dan Ipin. Ini bilik dia. Dan seterusnya depan bilik Upin Ipin ni adalah bilik Kak Ros. Ada satu episod tu mereka berlari-lari anak masuk ke dalam bilik Kak Ros untuk mengambil guli. Inilah biliknya. Dan seterusnya belakang sini pula adalah bilik yang paling yang mereka sayangi adalah Opa. Okey, ini bilik Opa belakang ni. Ini bilik Opa. Okey, dan seterusnya ini adalah dapur. Dapur rumah Opa. Okey, dapur rumah Opa ni macam biasa mesti adalah meja makan, peti air, ada tempat memasak. Baik, bersama
saya sekarang adalah Encik Ruhal di mana salah seorang pengurus event untuk hari ini. Encik Ruhal, bagaimana kalau kawan-kawan lain yang tak dapat datang ke event ni, kat mana lagi yang ada event dan bila tarikhnya? Okey, untuk tahun ni kita ada merancang lagi 3 event lagi. Salah satu kita berancang pada 31 Mei sampai 2 Jun kita ada di Lost World of Tambun di Ipoh. Selain itu kita ada di Melaka Wonderland pada 29 Jun sampai 30 Jun. Dan satu lagi kita ada, kami akan kembali balik ke Terengganu mungkin selepas raya lah. Dengar tu. Jadi, anda semua tiada alasan untuk tidak datang ke Karnival Upin dan Ipin. Betul tu, jangan lupa. Jadi, saya akhiri dengan pantun saya, ikan keke mak iloi-iloi, pergi Karnival Upin Ipinnya, merayamnya amboi. Sekian saja dari saya, Aino Nano untuk Berita Alasan. Bye-bye.